Hello, Assalamualaikum semua. Okey, untuk kali ni saya nak tunjuk, saya dah beli satu barang turbo kipas brand Kilat. So untuk video ni saya nak tunjuk mesin dan kita cuba nak test dan kita tengok apa yang ada dalam kotak. Okey, jom kita mulakan. So saya beli di kedai Orange, harganya macam ini. Okey, kita buka, kita tengok apa yang ada. Okay, so kita untuk version ni yang jenis vacuum dia boleh vacuum sekali. Okay, so kita tengok dulu, ini adalah kipasnya. Dan yang ini kepala punya vacuum. Lepas tu dia punya jenis kepala untuk tube tu. Dia ada 3 jenis. Yang ni kira buku manual. Charger, dia guna type C. Okay, so ini jenis kepala dia. Yang jenis corong kecil, besar dan jenis macam ni. Okay, so ini adalah barangnya. Okay, kita tengok. So rupanya kipas dia macam warna krom macam besi ke, saya tak pasti. Okay, yang ni dia punya pisau. Kalau tak potong, kita boleh guna. So dia agak berat. Body dia plastik, tapi plastik yang okey. So bateri dia tak boleh buka masa kita nak, kalau tukar, contoh kita kena buka ke skru. Mungkin skru ni jenis Allen key. Dia tak ada jenis yang boleh cabut terus. Kita kena buka ini. Okay, ni lubang charging type C dan inilah switch dia. Okay, ini ialah dia punya bateri. Ada berapa, maknanya lampu ni mewakili ada bateri berapa. Ini adalah kita punya adjust dia punya speed. Okay, okay, so ini adalah angin keluar kat sini. So untuk vacuum kita akan guna bahagian sini. Okay, kat sini dia ada macam klip, boleh kita masuk ini point dia. Okay, so ini adalah kepala dia. Cara dia kita masukkan macam ni je. Dia punya lubang longkang tu dengan ini. Okay, kita masukkan macam ni dan kita pusing. Macam tu je. So sedutan akan keluar dari sini. Okay, so nanti kita akan test lah. Okay, so cara bila kita dah vacuum, kita nak keluar habuk, just buka dia kat sini je. Okay, kat sini pun dia ada macam klip dia. Kita masukkan, pusingnya. Kalau kita buka macam ni. Okay, so untuk kipas ni dia ada kepala dia. Maksudnya ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Cara nak buka, kita just pusing je. Okay, dan kita boleh cabut. Kalau jenis mesin ni dia tajam angin dia. Okay, kita masukkan dan kita pasang. Okay, so ini adalah contoh contoh habuk di dalam kereta. Kita akan gunakan vacuum ni. Okay, kita buka sini. Okay, kita cuba seduk. Kita ambil yang paling kuat. Okay, kita test padu tak padu kipas ni. Ni adalah ada air dalam baldi. Kita test. Okay, speed biasa.
Boleh gunakan juga untuk bersihkan habuk-habuk di rak kasut yang kasut tak pakai. Okey, so kesimpulannya benda ni memang terbaik lah untuk mini fan. Cuma untuk vacuum tu dia biasa-biasa saja, tapi bila untuk blower angin tu memang terbaik lah. Sesuai untuk kerja-kerja bila kita seorang mekanik motosikal ke apa, kita nak keluarkan habuk-habuk ke apa ke, memang terbaik lah benda ni. Sesuai dan amat recommend, dan harga pun berpatutan. Nak dapatkan barang ni, korang boleh klik link affiliate saya tu, beli sekarang. Memang terbaik.